Hey, korang ni semua memang ada akal ke? Atau akal korang semua tanam dekat bawah kubur ke apa benda lah, dey? Mangostin, dey. Atau korang ni saja nak buat provocation ni? Aku tak faham lah. Dey, Mangostin, kau faham tak apa yang kita cuba sampaikan ni? Dey, Mat. Dey, Mangostin, dey. Ini adalah isu drunk and drive. Kau faham tak? Janganlah jadi body OH sangat. Isu drunk and drive, membawa kereta dengan dorongan atau pengaruh alkohol. Faham tak? Ini bukan aksiden biasa, mangkuk. Kalau aksiden biasa, kita faham lah aksiden akan berlaku di atas jalan raya. Ya, kita faham. Tapi ini adalah drunk and drive. Ini adalah satu bukan aksiden, satu kecelakaan yang berlaku disebabkan oleh pendorongan arak dan dadah, bangang. Faham tak? Tak faham juga Mangostin yang duk membela si Bahlol ni. Kena kat batang hidung sendiri, nanti melalak pula. Kita dengar cerita ni supaya masa depan orang-orang yang gunakan jalan raya tu, dia orang selamat. Ni korang pergi membela bangang-bangang ni, aku pun tak tahu kenapa. Pagi-pagi aku tengok, aduh, memang panas aku dengan korang punya ideologi bangang ni. It's just an accident. Kepala. Sekian, terima kasih.